1. Perang Iran-Iraq, 1980-1988. Perang ini merupakan salah satu konflik paling berdarah pada abad ke-20. Anggaran kematian, antara 1 juta hingga 2 juta orang. Pecahan, Iran dianggarkan kehilangan sekitar 800,000 nyawa, manakala Iraq sekitar 250,000 nyawa. 2. Konflik melibatkan Amerika Syarikat, S vs Iraq, sekitar 25,000 tentera Iraq dan beberapa ribu orang awam. S vs Iraq, anggaran sangat berbeza, namun laporan Iraq Body Count mencatatkan sekitar 185,000-208,000 kematian orang awam. Jika termasuk pejuang dan kematian tidak langsung, jumlahnya boleh mencecah 460,000 hingga 1 juta. Gaza, laporan antarabangsa menyatakan bahawa majoriti daripada puluhan ribu kematian di Gaza adalah disebabkan oleh peluru berpandu, bom bunker booster dan peluru artileri buatan S. Anggaran korban, jika jumlah kematian di Palestin mencecah 100,000, maka dianggarkan sekurang-kurangnya 70,000 hingga 80,000 daripadanya adalah mangsa senjata S dan sistem teknologi Israel. 3. Senjata buatan Israel. Israel bukan sahaja menggunakan senjata sendiri, tetapi juga mengeksport senjata ke seluruh dunia. Dalam Palestin, senjata buatan Israel sendiri bertanggungjawab ke atas ribuan kematian melalui operasi darat dan pengawasan drone di Gaza dan Tebing Barat. Global, senjata dan sistem intipan Israel juga dikaitkan dengan konflik atau penindasan di negara lain, namun angka kematian tepat di peringkat global sukar disahkan. Ringkasan kesimpulan. Senjata S, penyumbang terbesar kepada angka kematian di Iraq, Afghanistan dan Gaza. Senjata Eropah, banyak digunakan dalam jet pejuang dan sistem kapal selam Israel serta dalam konflik di Libya dan Syria. Senjata Israel, digunakan secara intensif untuk operasi domestik di Palestin dengan ketepatan tinggi namun menyebabkan kemusnahan besar di kawasan awam. Secara keseluruhannya, gabungan teknologi ketenteraan Barat dan Israel telah menjadi faktor utama dalam jutaan kematian di rantau Timur Tengah sepanjang 3 dekad yang lalu.